Kendita bukan Sabarata. Apa ni? Kendita bukan Sabtu bukan. Demika yang Sabtu. Itulah Wahida. Orang suruh makan kismis, orang suruh belajar dengan tim-tim jerung, tengok jadual tak nak. Sibuk post video-video aib aku yang daripada zaman 2020 tu. Lepas tu Demika dengan Kendita tu tukar. Janganlah marah Wahida. Ikman bukan marah Wahida, Ikman cakap je, Wahida kalau dia tak kena marah sehari, dia rasa macam diri dia tak lengkap. Dia rasa diri dia tak lengkap. Lepas tu nanti dia diam Ikmal. Abang Ikmal dah tak macam dulu lah. Dulu Abang Ikmal selalu marah saya malam-malam. Pelik kan, orang tak nak kena marah, tapi Wahida nak kena marah. Tu maksudnya dia memang luar binasa. Dia memang nak kena marah. Abang Kemal dah tak macam dulu lah. Abang Kemal bukan Abang Kemal yang dulu. Saya tak suka Abang Kemal yang sekarang. Abang Kemal yang sekarang selalu mengabaikan saya. Abang Kemal dah tak marah saya. Dari Wahida lah. Tak, Wahida dia macam ni. Wahida boleh post aib kita, tapi jangan banyak Wahida. Kita tak kisah apa sebenarnya, sebab itu memang dah aib lama kan. Tapi Wahida fahamkan kenapa kan. Wahida faham kan. Wahida jangan sampai muka Wahida yang tu kita buat jadi profile picture kita. Yang kiowo tu kita buat jadi profile picture. Jangan. 4.8M ni Wahida, semua tengok muka Wahida. Berani ke tunjuk aib saya? Jangan Wahida. Kau jangan. Kau bercakap pula dengan Ikmal. No Wahida. Jangan Wahida. Jangan sampai Wahida daripada Melaka pindah Singapura kejap lagi. Wahida jangan. Wahida bercakap dengan siapa ni Wahida? Jangan.